Halo semua, selamat datang ke Auto Touch Malaysia. Hari ini, kita akan bincangkan salah satu topik paling menarik dalam dunia automotif Malaysia, kemungkinan kembalinya Proton Satria 2025. Jika anda peminat Proton atau hatchback sporty, pastikan anda tonton video ini hingga habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan berita terkini mengenai dunia automotif. Proton Satria merupakan sebuah hatchback kompak yang sangat digemari di Malaysia kerana reka bentuknya yang sporty dan harga yang berpatutan. Menjelang 2025, terdapat banyak spekulasi bahawa Proton mungkin menghidupkan semula nama Satria dengan versi yang lebih moden. Walaupun tiada pengumuman rasmi daripada Proton, ramai pemerhati industri percaya bahawa Satria 2025 akan tampil dengan reka bentuk yang lebih aerodinamik dan bergaya, menarik perhatian pemandu muda serta peminat setia model ini. Bahagian dalaman dijangka akan dilengkapi dengan teknologi moden seperti sistem infotainment canggih, paparan digital, dan ciri keselamatan yang dipertingkatkan untuk memenuhi piawaian terkini dalam industri automotif. Dari segi prestasi, ada laporan yang menyatakan bahawa Proton Satria baharu mungkin dilengkapi dengan enjin 1.5L yang menawarkan keseimbangan antara kuasa dan kecekapan bahan api. Walaupun spesifikasi rasmi mengenai transmisi dan kuasa kuda masih belum diumumkan, kemungkinan besar model ini akan menawarkan pilihan transmisi manual dan automatik untuk memenuhi keperluan pemandu yang berbeza. Dengan kerjasama Proton bersama Geely, model ini juga mungkin menerima teknologi yang lebih canggih, termasuk option enjin turbo atau hibrid untuk kecekapan bahan api yang lebih baik. Bagi mereka yang mengikuti perkembangan Satria sebelum ini, model Proton Satria Neo terkenal dengan saiznya yang kompak, pengendalian yang baik, dan harga yang mampu milik. Sebagai rujukan, Proton Satria Neo 1.6 Sport mempunyai panjang 3.905 mm, tinggi 1.420 mm, dan jarak roda 2.440 mm. Ia dikuasakan oleh enjin 1.6L yang menghasilkan 110 berb, dengan kelajuan maksimum 115 mil per jam dan pecutan kosong hingga 100 km/j dalam 13.7 saat. Model Satria 2025 dijangka akan membawa penambahbaikan dari segi aerodinamik, penggunaan bahan yang lebih ringan, dan prestasi pemanduan yang lebih baik. Buat masa ini, harga rasmi bagi Proton Satria 2025 masih belum diumumkan. Namun, model sebelum ini dijual pada harga sekitar RM48,622 hingga RM60,648 di Malaysia, menjadikannya pilihan menarik untuk pembeli yang mencari hatchback berpatutan. Jika Proton meletakkan harga yang kompetitif, model ini berpotensi untuk menjadi pilihan popular dalam segmennya. Adakah anda teruja dengan kepulangan Proton Satria? Kongsi pendapat anda di ruangan komen. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk subscribe ke Auto Touch Malaysia untuk mendapatkan lebih banyak berita dan ulasan menarik mengenai dunia automotif.